Gepegah 5 kali kan. Mungkarnya le. Mungkar yang kamu budaya. Mungkar yang kamu melekat bakdanya. Duk. Tak apa mentang maksud. Mungkar di rumah. Mungkar di rumah-rumah. Dah mungkar di rumah-rumah. Iaitu orang yang gekor di rumah ganyan hana gejak peglah tugas wajib. Ilmu farduin yang semestinya ganyan jiut katanya getepa hana yang minta. Jadi dua ilmu hana jak murno ilmu yang farduin nyan dua dalam dosa. Geih dalam dosa, geduk dalam dosa, gekor ilmu yang kor dalam dosa. Beda pun hana getat taat, getat taleh orang yang tahu dan kerja. Kuan talehnya, salah maha besarnya. Monya hana ilmu yang kau minta, hana minta. Tak kan? Nya mungkar di rumah. Tempat tu betul. Mungkar di masjid. Orang sembahyang masjid hana betul itu. Ada sembahyang yang hansip syarat. Yang sembahyang yang kan ibadat mungkar. Ada sembahyang hansip rukun. Yang sembahyang yang kan ibadat mungkar. Di masjid di mungkar. Ada sembahyang yang gebuk yang berdua yang gebuk je. Dia sembahyang gebuk yang juga berdua sembahyang. Kan berdua sembahyang? Sembahyang silam. Mungkar. Pak dah jadi di masjid. Jangan lebih apa lain, kalau lebih hantu buat lain yang di masjid. Leh semayang duk atau gua bintih, duk buat tameh ini, tu tapi pegah abang tu. Ya dokai lemo yang pegah dalam masjid. Ya dokai itik yang buat masjid ini. Ya pakai Honda dan pakai Honda dalam masjid. Dua kata kau nan tak nak dengar tu bah lemo dalam masjid. Yang lain lom. Jadi yang tafaqah tu mak tazil. Baru betul.